Sesungguhnya dia adalah yang sangat membenarkan janji, dan dia adalah Rasul dan juga Nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Dan adalah dia menyuruh keluarganya dengan sembahyang dan zakat, dan adalah dia di sisi Tuhannya diradai. Baru disebut wazkur fil kitabi Idris, dan sebutlah di dalam kitab perihal Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, dia adalah yang sangat benar dan adalah nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatkannya kepada kedudukan yang sangat tinggi. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim, kat belakang itu ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim, ayat yang ke-58 lepas daripada ayat 57. Tadi ayat 57, ayat 58, ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim, merekalah orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, daripada para nabi, min zurriyyati Adam, daripada zuriat Adam, wa mimman hamalna ma'anuh, dan daripada mereka yang kami bawa bersama dengan Nuh, wa min zurriyyati Ibrahim, dan daripada zuriat Ibrahim, wa Israil, dan juga Nabi Allah Yaqub, wa mimman hadaina wajtabaina, dan daripada orang yang kami pilih dan kami beri hidayah. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan Ar-Rahman, mereka jatuh tersungkur sujud dalam keadaan menangis. Kemudian Allah Ta'ala menyebut fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian telah mengganti selepas daripada mereka satu generasi yang mereka menyia-nyiakan sembahyang dan mereka mengikut hawa nafsu, dan pasti mereka nanti akan menemui balasan. Jadi bila Allah Ta'ala bawa kisah Nabi Allah Idris tadi, Nabi Allah Idris bersama dengan kisah para Nabi yang lain seperti Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, untuk diterangkan bahawa inilah mereka yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka daripada zuriat Adam. Bermaksud mereka orang yang diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sepatutnya ditiru sifat-sifat dan cara hidup mereka. Walaupun tidak banyak mengenai cara hidup Nabi Allah Idris disebut dalam Quran, tetapi sifat-sifat yang disebut itu sudah memadai untuk kita tiru. Sebahagian yang lain tiru orang lain pula. Sebab ya, setiap Nabi ini memang ada sifat-sifat baik. Maknanya setiap Nabi kita kena yakin dan percaya tak ada sifat jahat. Tetapi dalam sifat-sifat yang baik tersebut ada sifat-sifat yang sebahagiannya melebihi sebahagian yang lain. Itu kita kena percaya dan juga yakin. Sebab itu disebut sifat-sifat itu. Kalau tuan-tuan tengok beza tadi kan, Nabi Allah Idris sebut Nabi saja, Nabi Allah Ismail sebut Rasul dan juga Nabi. Beza kan? Nabi Allah Idris sebut mengenai sifat siddiq, dan Nabi Allah Ismail sebut sadiqul wa'di, mana orang yang membenarkan janji. Kan beza. Tapi adakah maknanya Nabi Allah Ismail bila tak sebut sebagai siddiq,
iaitu tidak siddiq, siddiq juga. Tetapi bila Allah Ta'ala cerita mengenai seseorang Nabi dan diangkat dengan lafaz itu, maka itu kelebihan mereka nak dibandingkan dengan yang lain. Dan ada lagi Nabi-Nabi yang lain yang juga disifatkan dengan sifat siddiq. Sebab tu kita kata bahawa Nabi Allah Idris adalah model. Dari model kat mana yang kita nak tiru, yang kita nak ambil tadi tu? Maka kita kembali kepada sifat yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Kita tengok apa yang di dalam kitab ni. Al-Quran menyifatkan baginda dengan sifat sabar, benar dan martabat yang tinggi. Bermaksud antara perkara yang perlu diberi perhatian pada sifat Nabi Allah Idris ialah sifat sabar, sebagaimana yang dirakamkan di dalam surah Al-Anbiya. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Dan demikianlah pula Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifl, semuanya adalah dari kalangan orang yang sabar. Itu surah Al-Anbiya ayat yang ke-85. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat sebelum dia lagi, dia kena tengok dah. Mana kita baca ayat Quran tu tak ambil situ saja, kita kena ambil sebelum dia dan juga selepas daripada dia. Kerana sebelum dan selepas tu dia ada kaitan, dia nak terang mengenai sesuatu. Penting kan? Contohlah kita ambil ayat sebelum daripada itu. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan sebutlah peristiwa atau perihal Nabi Ayyub ketika dia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya saya ditimpa dengan kesusahan, yakni penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu a'lahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami, yakni supaya bersabar dan mendapat balasan yang baik. Barulah ya. Adakah penggeredahan pada Nabi dan Rasul? Adakah serkasanya bukan? Dalam kuliah yang lalu kita telah hurai 2 kali mengenai perbezaan antara Nabi dan Rasul, di mana dalam buku-buku yang biasa kita baca disebut bahawa Rasul ialah mereka yang disampaikan wahyu dan disuruh untuk menyampaikannya kepada masyarakatnya. Maka Nabi adalah mereka yang mendapat wahyu Allah dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada masyarakatnya. Itu yang banyak biasa dalam buku biasa. Cuma yang saya lebih tekankan dalam kuliah ini, bahawa Rasul adalah mereka yang diberikan wahyu oleh Allah dan dikurniakan syariat yang baru yang diarahkan untuk menyampaikannya kepada masyarakatnya. Manakala Nabi diberikan wahyu
tetapi diarahkan untuk mendokong risalah yang dibawa oleh rasul-rasul yang sebelum atau sezaman dengan mereka. Contoh Nabi Allah Ibrahim, contoh Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun. Nabi Allah Musa rasul, Nabi Allah Harun nabi, ya? Syariat Nabi Allah Musa, tapi Nabi Allah Harun, Nabi Allah Yusha, mereka yang mendokong dan menyebar serta menyampaikan ajaran Nabi Allah Musa. Setiap rasul itu dia membawa syariat yang baru. Syariat baru maksudnya dalam aspek kehidupan, perundangan kehidupan, ada undang-undang yang tertentu yang Allah Ta'ala tentukan untuk mereka. Dan bila datang rasul yang lain, diangkat atau dibatalkan atau ditambah beberapa perundangan yang baru, ya. Contohnya Nabi Allah Isa adalah rasul dan juga nabi. Dia bukan sekadar bawa risalah Nabi Allah Musa, tetapi ada di dalamnya perubahan-perubahan dari sudut syariat. Begitu juga Nabi Allah Muhammad, rasul dan juga nabi. Nabi Allah Muhammad SAW nabi, rasul dan juga nabi. Bila baginda datang, syariat yang terdahulu semuanya terbatal. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa bila turun dari langit nanti,